Dua jenis penyakit thyroid adalah hypothyroidisme dan hyperthyroidisme. Hypothyroidisme berlaku apabila kelenjar thyroid tidak menghasilkan hormon thyroid yang mencukupi. Hyperthyroidisme menyebabkan thyroid menghasilkan terlalu banyak hormon thyroid. Semua penyakit berkaitan thyroid dikaitkan dengan reseptor gen TNF, ICAM1, CCL2, DDR, THRA, THRB. Metadikol ialah agonis songsang kepada reseptor sel thyroid bagi reseptor THRA, THRB, AHR, RORC dan vitamin D untuk mengawal tahap tiropsin, T3 dan T4 dan hormon perangsang thyroid. Tambahan pula, metadikol juga merupakan agonis protein dengan tindakan dua arah yang secara berkesan untuk mengatasi kedua-dua hyperthyroidisme dan hypothyroidisme dengan mengekalkan tahap T3, T4 dan antibodi. Metadikol akan mengikat kepada reseptor vitamin D yang boleh berinteraksi dengan lebih daripada 2,900 gen, terutamanya gen DIO1, 2 dan 3. Ia boleh mengawal tahap hormon perangsang thyroid T3 dan T4 dengan berkesan. Selain itu, metadikol boleh meningkatkan tahap vitamin C dalam badan, menguatkan imuniti dan meningkatkan kesan antioksidan, membantu mengawal metabolisme thyroid dan memulihkan penyakit thyroid yang disebabkan oleh autoimun. Berbanding dengan ubat perubatan, metadikol adalah suplemen makanan yang selamat dan berkesan untuk mencegah penyakit thyroid. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.